Assalamualaikum guys, Kaizen is back, Kaizen is here. Kita kembali dalam match vlog yang seterusnya. Tapi hari ni bukan match vlog, kita turun stadium. So hari ni match vlog di antara Vietnam menentang Malaysia untuk kelayakan Piala Asia yang terakhir lah. Walaupun kita dah tahu secara merit ni kita memang tak layak, tapi game ni bagi aku agak penting lah untuk menebus balik maruah negara kita selepas berbagai-bagai episod hitam yang dah jadi. Aku tak perlu explain pasal benda tu semua. So hari ni aku nak bawa korang, kita try turun padang. Bukan turun padang lah, kita turun kat tempat-tempat lepak. Kita tengok ramai tak lagi peminat Harimau Malaya yang terus support Harimau Malaya. Kita tengok kejap lagi. So sekarang ni dalam pukul 7.30 lepas maghrib, aku nak gerak ke location. Aku nak pergi lepak tu dengan 2 orang lagi member. So nanti kita jumpa kat sana guys. Korang mana yang baru singgah dalam channel ni, macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Swiss Studio guys. Kita jumpa dekat kedai je lagi. Ciao. Okay guys, aku dah sampai dekat lokasi aku nak lepak ni, Al Hussein Beach. Terus dia dah terpadam. Nampak maknanya kedai ni dah lama buka kat sini. So sekarang masih kosong lagi. Kita tengok sekejap lagi ada tak yang akan support Harimau Malaya. Okay, so ni macam biasa, sampai kedai mamak kita kena makan. Dalam segmen Kaizen Sapeda Narka, the test dia punya nasi kandar. Ada mari ke tak ada mari? So ni menu makanan nasi kandar. Kita try dulu, tengok macam mana sur tak sur dalam segmen Kaizen Sapeda Narka. Okay geng, game dah nak mula. Full house guys, stadium. Gila lah, betul-betul ni. Ini adalah game menebus maruah So aku tengok pun budak-budak pun dah mula ramai. Aku sure lah yang ni semua datang nak support tengok bola. So kita tengok dulu macam game jadi. Guys, baru minit ke-5 guys, Malaysia dah bolos. Aku tengah makan ni. Sekejap aku nak kena pindah tempat ni. So sekarang minit ke-5, Vietnam dah skor hasil daripada corner kick. Memang bola memang tak boleh save lah. Tapi so far 5 minit awal ni, nampak mula-mula tadi Malaysia ada serang daripada Dion Kul, tapi tak berjaya untuk skor lah. Sekarang ni 1-0. Satu set piece cantik, ngam-ngam kat kepala kapten dia. 1-0. Kita harapkan Malaysia boleh comeback lah. So kat sini aku nak pesan kat korang, bila orang WhatsApp lain kali baca. Kan jadi macam aku, dah tukar location, aku tak baca, aku dah makan dulu kat sini. So sekarang dah 1-0. Habis makan ni aku nak caw pergi pot lagi satu. Okay, kita sambung guys. Layan. Okay geng, aku dah sampai kat kedai yang betul. Ni nasi kandar Liga Maju. So diorang tengah duduk depan big screen tu. Aku pergi join diorang dulu lah. Sekarang result masih lagi 1-0 Kita tengok kejap lagi. Actually comeback guys, relax. Kena scam lah. Katanya Azhar Liga Maju, rupanya Azhar Maju. Tak boleh pakai betul. Dah satu hal aku nak kena pergi Azhar Maju pula. Gerak lu. Jumpa sana. Ciao. Ni scammer dia. Ni. Tadi ni tak ada screen tulisnya. Ni apa Jal? Segmen apa ni? Okey. Kaizen Sapeda Narka. Nasib baik tak gol. Tak ada orang jaga. Tak fall. Lain macam. VAR mana VAR? Osak. Sepatah 2 kata? Slow sikit lah kan? Slow sikit lah. Lepas Vietnam score tu nampak macam makin slow. momentum tu makin drop kan? Makin drop. Slow sikit lah cakap. So kau awal-awal tu sebelum gol tu nampak dia macam pergi kan? Lepas pada tu macam slow sikit. Masalah gol tu awal sangat 5 minit. Baru. Tapi
Tapi game ada, game cantik. Malaysia pegang. Kau rasa nak kena tweet siapa ni? Daripada luar tu nak kena bawa masuk. Kat luar nak kasih laju depan lah kot. Depan tu kena tukar somebody lah. Somebody Somebody yang laju sikit lah kot. Kalau Jose tu kena tukar kot. Ramadan. Ramadan baru pergi masuk lagi kot. Ramadan ni kena saja. Tak boleh, dia winger. Sapawi je kot. Tapi Sapawi Berat. Dia dah berat sekarang. Tengok macam mana. Kobing kena tukar lah Kobing. Kobing nampak berat ni Tukar lah. Rasa impact lemang lebih sangat tu. Lemang kan. Okay guys, sekarang half time. Berapa? 1-0 ni. Malaysia bolos minit ke-5. Tapi tadi apa nama ni? Vietnam pun banyak kat serang ni lah. Dia kena palang. Keeper save. Palang tu. Itu bola gol tu. Nasib baik lah. Itu Bazalim tu betul gol. Oh yang tu, yang chip sikit tu. first half ni awal tu. Lepas tu satu lagi yang dia gelicit keeper sangkut tu. Keeper dua sangkut. Faham. Tu 2 biji tu bola gol lah. Maknanya orang kata chances tu ada lagi lah. Next game ni mungkin ada Second half. Comeback lah. Comeback apa ni? 2-1 at least. 2-1 at least Okay, kita kena optimis lah. 2-1 Optimus Prime. Optimis Prime. Okay, tak apa. Kita lepak dulu. Sekejap lagi kita sambung second half. Ciao. Faizal Alim. Ada bunga-bunga dah tu. Ini yang kata nak belasah Malaysia tu. 2-0. Macam tu dia masuk. Aduh. Dah kena 2-0. Habis lah. Kau bayang kalau aku pergi Vietnam ni. Aduh. Betul lah. Itu hari menang 4-0. Ni pun macam nak kena 4 juga ni lah. Aduh. Minit 58. 3-0. Nguyen San nama dia kan. Oi, ada. Apa? Siapa nama dia? Tan Sheng Ho. Keras tu muka dia. Kenalah. Aduh. Terus dilepaskan. Satu lagi taklukan cukup. Masalah ni 3 bolos 3-3 kepala kan. Tengok, senang kan? Habis lah. Balik lah. Dia kalah tak apa, yang penting semangat tu. Ini dah kena 3 ni, mana datang semangat lagi. Ni masing-masing nak balik kan ni. Tak puas raya lagi sebab raya kedua dia nak kena gerak. Kalau tengok lawan Korea dulu, mana semangat tu. Itu lah pasal. Itu tak ada. Tapi masa lawan Korea kemarin tu pun, masa tu kita memang dah tak layak kan? Tak layak kan? Sebabkan dia main lawan Korea. Semangat dia orang tu lain macam. Boleh je main. Itu lah pasal. Tu ada lagi tu. Kita tengok ada manis-manis tak? Masih tidak asing di bumi Vietnam ini. Depan dengan Fredrik Dos Santos. Gol. Ada satu. Ada satu. Jadilah. Apabila Nguyen pilih hampir berjaya untuk menepis gol. Ya. Cerita AP Malaysia gol. Oh, penalti tak nak ah. Dia bukan level Malaysia lah. Kena setting. Faham. Okay, sekarang Itu macam
Hadiah good lah kan. Minit 77 Hadiah. dapat penalti, dapat hadiah ha. Bonus. Ada bonus hari raya. So kita tengoklah boleh gol lagi ke tak. Sebab dah tukar-tukar player. Tu Safawi. Apa benda lah Safawi. Ada tu. Oi. Ref. Hai. Tarik tu ref. Tarik tu kan. Masalah dia dah lah VAR tak ada. Ref punya keputusan pun pelik-pelik. Aku pun tak faham lah. Yang lalu di Pesta Bola Merdeka. Safawi Rashid jauh. Safawi lecokan. Tepat. Masa Okay guys, full time game Malaysia kalah dengan defisit 3-1 agak mengecewakan lah kalau kau tanya aku. Tapi kita nampak player pun macam tak ada hunger nak menang apa semua kan. And then mungkin disebabkan kita tak ada complete player yang kita nak. Kita punya player pun banyak yang injured, banyak yang tak dapat turun. So kita pun tak boleh nak expect lebih sangat lah. Tapi apa pun, inilah aku bagi korang satu view yang berbeza. Aku tengok tadi pun biasanya kalau game Malaysia dekat kedai mamak penuh tau. Tapi kali ni agak sunyi guys. Memang sunyi, serius. Sebab lagi satu mungkin disebabkan kita memang dah tahu kita memang tak layak kan. So diorang pun tak nak buang masa tu semua. Just orang kata game melengkapkan jadual je lah. So result dia 3-1. So kita tunggu next nanti kita ada AFF Suzuki Cup kan. Lebih kurang macam tu lah. So guys, korang mana yang baru singgah dalam channel ni, jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Studio. Sampai kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Ciao.